Dan cakap yang Amira Othman dah nampak berisi. Jadi ramai orang anggap yang dalam perut Amira Othman ada isi. Soalan dia, betul ke dah ada? Ada isi apa ya? Uish. Ha. Mungkin boleh reveal kot isi apa. Isi lemak ah. Isi lemak. Tapi benda-benda baik kita aminkan. Betul, Tapi amin. ada benda kita kongsi, ada benda. Yelah kan. Tak apalah. Kunafa. Isi kunafa. Isi kunafa. Kunafa mesti ada. Okey, soalan ke-6. Okey, Fatah Amin dan Amira Othman cadangnya nak berapa anak? Tak ada orang tanya lagi yang Ada lah. Berapa orang? Ya. Beranak berapa Tak Nak cukup satu tim buat kunafa kot. Satu. Yang punya tim apa? 55. 45 kan dia. Tak plan lah benda tu. Oh, tak plan lagi ya. Itu Betul rezeki. rezeki, betul. Rezeki. Ni. InsyaAllah. Okey. Ha. Ni Abang Fatah ni. Kenal. Ya, betul. Nanti Disember. Berapa hari bulan? Ha? Baru? Hari ni. Tak ingat. Tapi kena waktu bekerja kan. Disember masa hati. Betul hati ya. Kalau dia dulu tak ingat. Itu duduk Pak Nenek. Jangan. Duduk. Okey, soalan yang ke-8. Bagi 3 favorite dessert yang paling suka. Saya kunafa Aiwa dan kan. Walaupun susah nak dapat. Ya. Sebab setiap kali nak beli tu queue panjang Ya, betul kan. majlis kita tu yang awal boleh kita dapat. Ya. Ujung-ujung kita dapat. Majlis fan tu Fatah cepat cakap saya nak kan. Okay, so kunafa Aiwa. Apa lagi Saya suka krim buli kot. Boleh. Saya suka tiramisu. Dia tiramisu. Okey. Dia suka makan aiskrim pun kan. Aiskrim Awak suka avocado tu. Ya, awak pun sama. Saya suka awak. Kita suruh Ojen buat video tu. Menarik. Ramai yang nak kita keluar. Betul tu kakak. Orang komen nak. Korang vote cakap nak. Special flavor. Fat Mira. Ya. Ingat tak tadi couple Abang Fatah? Boleh tak bagi satu kata-kata untuk founder Kunafa Aiwah, iaitu Abang Ojen kita? Abang Ojen meletup tu. Viral fenomena. Okey, untuk Ojen, kita pertama sekali kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kan. Sebab sudi berkolaborasi dengan kami. Sudi bagi kita punya guest makan sedap. Ya. Kunafa Aiwa. Belanja guest kita waktu wedding hari tu, dan sudi juga ajak kita ke Brunei ni untuk jumpa peminat Kunafa Aiwa dan juga peminat kami. So kita doakan semoga bisnes Ojen Kunafa Aiwa ni lagi ramai orang minat, orang beli, bertambah kaya Ojen yang nak kaya tu. Dan untuk Tambah. tambah dan untuk melihat anak Melayu kan, orang Islam berjaya, kita tumpang bangga, dan of course kita doakan semoga Kunafa Aiwa terus maju, terus sukses, dan akan orang kata ramai orang beratur sampai ke mata dunia kan. Nothing is impossible. Boleh tak bagi semua sama-sama? Siapa paling sweet? Amira Othman atau Pak Abang Fatah? Paling sweet. Sama lah kan. Sama-sama lah. 내가 더 잘할게요. 이렇게 같이 있어준다면. Sama-sama juga? Sama. Sama sweet. Semua sama-sama. Siapa? Tahun Fatah. kan. Abang Fatah. Mira. Bukti? Sweet. Bukti Macam mana ni? Dua-dua soalan sama. Bukti tak boleh tunjuk lah. Sama sweet. Semua sama-sama. Soalan yang kedua antara Abang Fatah dengan Kak Amira Othman, dekat rumah siapa yang suka kejut pagi, bangun pagi? Siapa? Kak Amira. Orang ni person. Mira sujud. Kak Amira lah yang kejut. Soalan ketiga, siapa yang paling kuat merajuk antara dua orang? Siapa yang kuat merajuk? Betul ya? Siapa? Awak lah sama-sama. Sama-sama duduk sama. Perempuan ni. Perempuan merajuk lah perempuan ni. Dia kawan dia tak maju. Kita dah Maulana lah. Maulana. Gitu lah. Tak merajuk. Okey. Soalan yang kedua antara Abang Fatah dengan Kak Amira Othman, dekat rumah siapa yang suka? Kita kenyang kan.
Ya, ni boleh berhari-hari makan, lepas tu boleh kongsi. So meaning kalau korang beli satu ni memang berbaloi-baloi lah kan. Sebab boleh makan hari-hari dan boleh kongsi dengan orang keliling korang. So jom kita try. Bismillah. Okey, saya rasa Usah dilakukan segenap rasa.